Siapa yang ada gold bar 100 gram hari ini, dalam masa 5 tahun, nilainya boleh cecah sekitar RM78,000. Kalau anda nak langsaikan hutang hartanah atau kukuhkan simpanan persaraan anda, boleh target untuk miliki 1 keping 100 gram ini. Nak dapatkan 100 gram gold bar ini, caranya mudah sangat. Yang pertama, jika tuan-puan dah ada simpanan tunai, tuan-puan boleh sahaja terus beli 100 gram gold bar ini, nilainya sekitar RM59,000 hari ini. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setiap tahun, nilai simpanan tuan-puan tadi akan meningkat kepada RM88,000. Cara kedua, tuan-puan boleh menabung sikit-sikit gram demi gram dalam akaun emas Gap Public Gold. Contohnya simpan RM1,000 setiap bulan di dalam akaun emas Gap, dan dalam masa 5 tahun tuan-puan dah boleh kumpul lebih kurang 100 gram emas. Kemudian tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 100 gram gold bar emas ni. Masa tu harga emas tuan-puan pun sudah meningkat. Simpan emas bukan saja dapat elak duit bocor, tapi tuan-puan dapat lindungi simpanan tuan-puan daripada inflasi dan kejatuhan mata wang. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video Hana 5 langkah mudah cara daftar akaun emas Public Gold, atau isi beg biru di bawah Hana bantu sebaiknya.